Bekas Hakim Besar Malaya dan wanita pertama yang memegang jawatan itu, Tan Sri Siti Nurma Yaakob, meninggal dunia di KPJ Ampang Puteri Specialist Hospital Kuala Lumpur, petang tadi. Allahyarham meninggal dunia pada usia 85 tahun. Perkara itu disahkan anaknya Mior Amri Mior Ayub, 56 tahun, ketika dihubungi bernama. Beliau berkata, ibunya menghembuskan nafas terakhir pada pukul 1.51 petang akibat pneumonia. Siti Nurma dilahirkan di Seremban, Negeri Sembilan pada 6 Julai 1940 dan turut mencatat sejarah sebagai wanita pertama di negara ini yang dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi, Hakim Mahkamah Rayuan serta Hakim Mahkamah Persekutuan. Allahyarham merupakan hakim wanita pertama dari Malaysia yang dilantik menyertai Mahkamah Pusat Kewangan Antarabangsa Dubai pada 2008. Jenazah Allahyarham akan dimandi dan disolatkan di Masjid Darul Ehsan, Taman Tah, Ampang pada petang ini sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam UK Perdana sejurus selesai solat jenazah.